Gegaran separuh akhir Shopee Cup semakin terasa. Pertembungan dua kuasa besar Asia Tenggara bakal menentukan siapa yang benar-benar layak bergelar pencabar kejuaraan. Johor Darul Ta'zim (JDT) kini berada di landasan penting, namun di hadapan mereka berdiri satu cabaran besar, Buriram United, yang terkenal dengan kekuatan dan pengalaman di pentas antarabangsa. Persoalannya, mampukah Harimau Selatan mengekalkan dominasi dan melangkah ke final? Jurulatih JDT, Xisco Munoz, menegaskan pasukannya sudah bersedia sepenuhnya menghadapi cabaran Buriram United dalam aksi separuh akhir Shopee Cup. Selepas menamatkan saingan peringkat kumpulan sebagai naib juara kumpulan B di belakang Deb Zain Namdin FC, JDT kini perlu berdepan juara kumpulan A, Buriram United, yang juga merupakan antara kelab paling digeruni di rantau ini. Pertembungan ini bukan sesuatu yang asing buat kedua-dua pasukan, kerana mereka pernah bertemu beberapa kali di pentas Liga Juara-Juara Asia (ACLE), menjadikan aksi kali ini dijangka lebih sengit dan penuh taktikal. Walaupun menyedari kekuatan lawan, Munoz menegaskan bahawa untuk mara ke final, JDT perlu bersedia menewaskan pasukan terbaik. Menurut beliau, layak ke separuh akhir bermakna setiap pasukan yang ditemui adalah berkualiti tinggi dan tidak ada ruang untuk mencari alasan. Sasaran utama Harimau Selatan kini adalah memastikan langkah mereka tidak terhenti dan terus mara ke pentas final sebagai salah satu pasukan terbaik ASEAN. Aksi separuh akhir Shopee Cup dijadualkan berlangsung pada 6 dan 13 Mei dengan satu lagi pertembungan, menyaksikan Selangor FC berdepan Namdin FC, bagi menentukan satu lagi slot ke final. Semua mata kini tertumpu kepada pertembungan panas JDT dan Buriram United yang dijangka menjadi antara aksi paling dinanti-nantikan musim ini.